Tahukah anda, konsort radar merupakan bos paling kurang ajar dan tidak masuk akal dalam permainan Elden Ring. Kalau anda pernah melawannya, pasti anda sangat bersetuju. Kita bukan cerita tentang siapa yang handal parry atau mengguna Ashes Spirit melawan bos ini. Sebaik sahaja bermula, dia akan meluru ibarat lori balak hilang brek. Tiada salam perkenalan, dia terus menghayunkan pedang gergasi disusuli kemahiran meteor menjunam dari langit yang sungguh merapu. Kelajuan combo serangannya amat melampau sehinggakan anda langsung tidak sempat memulihkan nyawa. Siri serangan ganas tanpa henti inilah punca bos ini mampu membuat pemain terkencing dalam seluar. Bos ini seperti mempunyai stamina infinity kerana pergerakannya tanpa henti seakan lapar untuk menghancurkan pemain. Segala usaha mengelak seakan buang masa kerana jangkauan serangannya sering memenuhi seluruh skrin televisyen anda. Tahap kesusahan lawan ini memang ibarat satu hukuman psikologi kepada semua pemain. Jadi, pastikan anda sediakan pampers tambahan terlebih dahulu sebelum masuk. Adakah anda masih berani untuk mencuba nasib melawan bos yang penipu ini?